rezeki aku jugalah. Macam dapat collab, lepas tu aku faham apa yang dia ajar, apa yang disampaikan. Dan tu 2 tahun juga kita meletup. Sebab kita final dengan Thailand, final AFF. Macam mana kau boleh masuknya satu dream team jadi team futsal? Kau jadi team namanya bukannya kecil, namanya besar. Dia start buat team futsal, jadi kau antara yang terawal, betul tak? Betul. First aku dapat je, kita pun tahu jadi team futsal, JDT ni dia memang jaga kebajikan, memang profesional lah. Macam kau kena pergi training, kau kena, tak payah bawa kasut. Jadi kita dah berita langsung daripada Padang selepas kita bermain bola. Yes. Jadi ini benda yang sangat berbeza lah kan. Sebab sebelum ni kita orang buat podcast selepas dalam bilik, dalam outdoor, dalam studio kan. Kali ni kita cuba benda yang baru. Jadi outdoor. Jadi kita nak perkenalkan kat korang semua, ini adalah Dek Wan. Jadi Wan, kenalkan sikit kat dorang. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih juga kepada Hakim sebab sudi jemput Dek Wan untuk podcast Vela ni. So basically nama saya Muhammad Azam Ismail, berasal daripada Kuala Lumpur, Ceras, menetap di Ceras Bandar Terazak. So, dari kecil memang kecil situ. Lahir memang kat situ. So itu je lah. Kiranya career kau start main futsal tu pun memang kalau start main futsal, kalau mula-mulanya asal dia orang main bola. Main bola padang, tapi masa sekolah rendah bola padang. Lepas tu petang-petang tu biasalah kita main dekat bawah-bawah blok bawah flat tu. Itu sebab saiz bola padang kan tak ada dulu kan. Bola padang kan sekarang dah banyak padang kan. So sekarang dulu memang Dek Wan start futsal tu dengan main bawah rumah lah. Kena cerita kan dekat flat tu kan. Ada kot futsal lah. Ada kot futsal. Tapi kot futsal tu sebenarnya kot netball. Tapi kita buat main kot futsal. Gol kecil. Gol tiang netball lah macam tu lah. So Dek Wan bermula main futsal ni sejak Form 3. Form 3 tu Dek Wan, kita biasa main Liga Haram. Liga Haram tu adalah kawan-kawan sekolah tu ajak main weekend Liga Haram tu. So daripada situlah Dek Wan start futsal ni. Tak macam sekarang sebab macam-macam ada banyak macam akademi. So zaman tu memang tak ada Zaman tu memang tak ada. Ada tapi limited. Dia orang pernah main tapi bukan futsal, bola padang dekat Bangsa KL Pintar, tapi tu bola padang lah. Futsal memang saya rasa tak ada kot dulu. Memang tak ada. Maksudnya kiranya Wan, engkau start main Liga Haram masa Form 3 tu? Form 3 tu Liga Haram, dia orang bawah 15 main hidup bola Milo. So collect lah macam member flat ke? Member flat. Lepas tu Dia Wan start main Liga Haram tu dengan member sekolah. Macam collect duit kan, yuran tu memang sendiri, tak ada sponsor. Pernah kena tipu pun ada. Maksudnya bayar kat organizer. Betul. Tapi Liga tak ada. Bukan. Macam kita ada pengurus. Tapi dia orang tak kenal lah. Macam kawan atas kawan lah. Dia nak bawa. Sebab kita kan budak-budak dulu kan. Budak-budak dulu ikut je lah kan. Sebab kita, passion kita nak main je kan. Masa budak-budak kecil kan. So time tu ingat lagi, dia orang main Cosmo dekat USIM. Cosmo USIM. Lepas tu iklan. Okey. Ada air. Terima kasih. Kacau. Okey. Lupa je. Kau cakap tu kena kuat sikit. Okey. Dia bukan orang biasa lah. Okey. Lepas tu start daripada main USIM tu, ada seorang manager ni bawa naik van tau. Pergi naik van kat dia ingat lagi Cosmo. Lepas tu budak-budak lagi yang tu budak-budak lagi. Lepas tu menang. Menang nombor 3 tapi ada hadiah. Lepas tu kena kencing, tak dapat duit. Sedih tu. Macam tak dapat duit. Kalau siapa yang tengok ni, yang kenal lah, tahu lah Cosmo. Macam tentu universitas tak silap. Cosmo universitas. Ada memang jahat lah Ustaz. Jahat. Ada. Jahat. Tentu grand final kalau tak silap dia Wan. Tentu Ballbuster. Zaman Ballbuster dia orang first main dulu Liga Haram. Tapi budak-budak dalam Ballbuster tu masih ada yang main lagi lah sekarang? So far Liga Haram tak ada lagi. Tapi bola padang diorang ada satu team tu lah. Diorang create sini untuk masih hidup lagi lah. Hidup lagi untuk reunion kawan-kawan. So kau start masa umur 15. Betul. Jadi bila yang kau start jatuh cinta dengan futsal? Sebab kau cakap kau main bola. Betul. Lepas tu bila yang kau rasa macam aku nak futsal lah? Sebab Dek Wan main bola umur sekolah rendah. Lepas tu start je Form 1 dia masuk sekolah projek SMK Raja Abdullah. Dekat Segambut. Di mana sekolah tu dia projek
sekolah projek. Bola. Bola. Okey. Lepas tu ada satu selection lah, tak dapat kan. Time tu form 3 bawah 15 Malaysia. Selection dekat situ. Pergilah nama pergi kan. Nama naik pergi, lepas tu tak dapat. Aduh, tak dapat fresh lah. So dia orang fikir macam mana, macam sukan apa lagi aku boleh main ni, macam tangan tak boleh pakai kan. Rugby lagi lah badan kecil. Contoh macam tu lah. Sprinter tak boleh. Dulu dia orang pernah juga try macam long run macam macam 400 betul 400 tu lah, tapi tak boleh pergi. Try juga lompat jauh lah, lompat tinggi, tapi tak boleh. So dia orang fikir macam apa yang sukan yang sama dengan bola padang ni, bola sepak ni. So lepas tu kawan-kawan ajak main futsal. Dan tu tak tahu lagi futsal macam mana, sebab kita kan kat flat ni main tiang kan, tak tahu sizing tak apa kan. So start daripada situ lah dia orang minat dekat futsal ni lah. Okey. Satu lagi Wan, ini macam aku tertanya-tanya kan. Masa macam sekarang ni, aku tengok scene Liga Haram lah. Betul. Pool player tu tak ramai tau. Maksudnya kalau budak ni menang, muka-muka tu je menang. Kalau zaman dulu macam mana Wan? Zaman kau dulu? Zaman dulu kalau nak cerita zaman dulu banyak tim game. Banyak Banyak tim legend. Maksudnya tak adalah dia daftar nama, kau dah tahu tim ni champion tak? Tak, memang banyak. Sekarang tu boleh macam ni boleh champion ni. Setiap minggu pun kita tahu macam kat media sosial kan, tahu tim ni. Tapi kalau dulu banyak tim, nak cerita banyak Contoh kan, tim Brabus, Court Soccer, Bertamulu. Okey. Memang top lah Brabus semua kan. Kalau Lembah Kelang tu lah memang top lah. Kalau Melaka, Bertamulu. Social media. Betul. Zaman top. Time tu paper tau. Time tu zaman paper tu. Macam tournament besar-besar pun Cosmo dengan Harian Metro tak silap. Yang Harian Metro yang sampai 90 jam. 3 hari. 3 hari dekat Putrajaya. Tapi itu memang fight lah. Itu memang gila weh. Tidur kat Putrajaya tepi court tu. Referee ni pengumuman tim ni masuk. Terkejut lah. Itu memang susah kalau scene Liga Haram lah. Kalau suka dulu dengan sekarang beza lah. Maksudnya dulu untuk National Call-Up tu pilihan banyak. Betul. Kalau National Call-Up memang pilihan banyak. Tapi dia nilai by Liga lah. Okey. Kalau Liga Haram ni memang tak turun lah sebab dia ni kan Liga Haram. Lepas tu, Wan, macam mana transition kau daripada player-player Liga Haram pergi ke yang kompetitif? Okey. Dulu kita panggil Liga, sekarang MPFL. Sekarang dulu kita panggil Liga Futsal Felda. Okey. Sebab sponsor by Felda. Okey. Under FM lah. Under FM, betul. Okey. So, ada seorang coach ni. Bukan coach, tentu dia player. Sekarang coach. Sebelum ni dia coach Shah Alam City. Nama dia EJ. EJ dia panggil 2 orang kawan dia yang ballbuster. Daripada Liga Haram lah. Betul, daripada Liga Haram. Dia pun main Liga Haram. Dia pun start daripada Liga Haram. Dia tengok. Dia panggil Hijau dengan Nakib. Kawan dia nak tentu ballbuster. Lepas tu, kawan dia pergi training. Mungkin nasib malang kot. Time dia datang tu kena macam fitness ke apa kan. Nak tangga kan. Diorang tak nak. Diorang tak nak. Diorang cakap EJ tu tak apa kan. Tak boleh pergi lah. Diorang cakap tak boleh pergi lah. Lepas tu EJ tu Hijau tu dia panggil Dewan untuk pergi trial. So diorang pergilah untuk time tu macam trial lagi lah. Trial untuk national? Untuk Felda. Untuk turning, untuk masuk ke professional. Time tu dia punya turning point kat situ. Time tu umur dia orang tu berapa? Umur time tu 18-19. Baru habis. Betul. Dewan habis belajar sekolah menengah tahun 2009. Lepas tu dia orang terus masuk belajar dekat Cybernetic. College Cybernetic, antarabangsa Cybernetic. Ambil diploma multimedia kreatif. 3 tahun sambil belajar sambil futsal. Sebab dulu training malam. Dia tak kacau waktu belajar lah. Tak kacau waktu belajar lah. Sebab time tu mostly semua pun tengah belajar. UiTM mostly budak Felda dulu UiTM. Time tu coach Scott. So dia tengok alhamdulillah dapat. So daripada situlah start career Dewan Futsal ni tahun 2011 macam tu. So first turning point Dewan masuk Felda. Betul, Felda United. Masuk liga yang Felda sponsor juga. Betul. Liga Futsal Felda. Betul. Yang lepas tu dia tukar jadi LFK Betul. LFK tu Liga Futsal Kebangsaan. So LFK dia sponsor by Felda. Jadi Wan, berapa lama pula kau perlukan
masa daripada masuk je ke scene pro tu kan. Semi pro tu and then nak pergi ke national. That one dalam 2 tahun. 2 tahun. First year tu kita tak ada pencapaian. Okay. Felda first year tak pencapaian. Lepas tu dah ambil player ni macam Abu, Nizam, siapa lagi player Johor Hazi. Macam Ijan tu dia memang ada. Yang lain Harry. Yang memang legend lah ni. Dia dah collect betul. Okay. Macam kawan atau kawan Aku, Jepun semua kan. So dah solid tentu kita champion. So untuk second season tu. Betul. Tentu main kat Triways. Triways Shah Alam. Tentu tak tahu ada lagi ke tak Triways Shah Alam tu. Rasa macam dah rebrand tau. Pergian tu dia dah rebrand lah. Main kat situ tentu. Kalau nak tengok sizing tu memang tak ni kan. Tapi start daripada situ tahun kedua dia orang collab national. Rasanya tahun kedua, ketiga macam tu lah. Okay. Yang tu Coach Maizan. Okay. Dengan Coach Eddie. Jadi kan macam ramai yang kat luar tu tanya. Macam kalau bola sepak kan sukan paling popular kat Malaysia kan. Betul. Sukan nombor 1. Orang semua hypekan bola-bola kan. Futsal pula bagi kau personally macam mana? Kat scene national. Kalau dulu kita kurang media sosial. Okay. Berbanding sekarang. Bagi Dek Wan tu je lah. Jadi orang macam tak dapat exposure kan. Dulu kan paper je kan. Paper macam zaman time tu zaman Nokia kot. Nokia lepas tu nak record pun tak boleh. Betul. Macam live pun tak sangat berbanding sekarang. Sekarang macam platform ada. Betul. Macam kita ada Instagram, Facebook semua kan. Betul. So kita ada YouTube kan. Sekarang boleh buat live untuk YouTube terus kan. So beza dekat situ lah. Tak dapat expose futsal ni macam bola padang. Betul. Okay. Itu masa zaman dulu tu kita kurang exposure kan. Dari segi media sosial. Tapi dari segi game kita dengan negara-negara jiran. Macam mana kau rasa Malaysia punya futsal masa zaman kau dulu? Dia orang main national dulu, kita memang jauh beza. Jauh beza ke depan ke belakang? Ke belakang. Oh, ke belakang? Ke belakang. Sebab 2010-2011. Tentu memang kita kalau jumpa Thailand, 10 ke atas lah. Betul. Ni cerita betulnya. 10 ke atas memang tak boleh lawan dalam punya. Susah. Tentu zaman Supawood, Klik Sadar, tentu orang muda-muda kan. Memang atas 10 lah. Betul. Taktikal lah. Development diorang memang dari segi sizing lebih kurang. Sizing lebih kurang. Sebab kalau nak beza dengan sekarang, dulu sizing lagi baik. Macam Muiz, dulu semua besar-besar. Laju. Tapi kita mungkin lah ni. Tactical. Mungkin kurang taktikal lah tu. Tu beza dia lah. Sizing semua sama je. Masa era mana yang kau rasa? Sebab kau dah ongoing beberapa fasa coach national kan. Yang fasa siapa? Coach mana lah yang kau rasa macam betul-betul, sebab semua coach terbaik. Betul. Tapi yang bagi kau betul-betul bagi impact kat kau personally lah. Kalau bagi aku impact personal start daripada coach Marcelo. Tapi aku tak lama dengan coach Marcelo. Tak dapat lama dengan coach Marcelo. Lepas tu Coach Yong. Coach Yong tu memang bagi aku personal dream team lah. Mula aku tak dapat aku collab. Kalau nak dengar cerita kan. Aku tak dapat collab. Lepas tu ada satu hari tu diorang friendly dengan MSC. MSC kan. Anti. Lepas tu dekat Fero aku ingat lagi. Lepas tu aku main MSC. Coach Yong ada kan. Lepas tu lepas dia tu aku dapat collab. Lepas friendly tu? Betul. Macam selang seminggu macam tu kan. Aku dapat collab. Lepas tu start daripada tu lah. Macam belajar taktikal. Sebab Coach Yong kan dia AFC instructor kan. Dia banyak pergi negara luar untuk belajar. Dia tahu macam taktikal lain. Betul. Tentu mungkin rezeki aku jugalah. Macam dapat collab. Lepas tu aku faham apa yang dia ajar. Apa yang disampaikan. Macam taktikal, CP semua. So tentu 2 tahun juga kita meletup. 2 tahun? Sebab kita final dengan Thailand. 2 tahun. Final bukan final AFF dekat Vietnam dengan Jogja. Jogja tu dah macam drop sikit lah. Masa final dekat Vietnam kita leading 3-0 dengan Thailand. Betul. Dan tu aku rasa macam mimpi tau. Betul Kim. Kau bayangkan selama-lama dia tak pernah menang. Macam 3-0 tu macam terkejut tu. Dan tu ramai lah. Macam aunty ada wak pun datang itu. Bos aku JPA pun datang, Cik Naim. Dia di Vietnam kan. Lepas tu macam terkejut aku rasa macam mimpi tu. Tapi mungkin kita tak ada experience yang banyak kan macam tu kan. Kita leading.
main extra time tau. Okay. Sampai extra time tu memang dah lunyai lah. Lunyai. Second half extra time tu memang dah habis lah. Dia orang gol. 4-3. 4-3? Dia comeback balik? Dia comeback. Ui. Memang experience lah. Itu zaman Pis ada separuh Okay. ada lah dia. Time tu separuh. Maksudnya walaupun dia dah ketinggal 3-0, dia boleh main lagi. Betul, okay. Memang experience lah. Bagi aku experience tu penting lah. Mungkin masa tu kita dah leading, tapi kita pressure kan? Betul. Kita pula yang pressure betul. kan? Macam, betul ke? Betul. Aku pun tak percaya ke betul. Dan tu semua ada yang injured dah kan. Memang hujung-hujung second half tu memang ada yang injured. Lepas tu tak cukup player lah. Lepas tu next dia Sukan C memang aku rasa macam kalau national aku Sukan C paling terbaik lah. Sukan C mana? Main kat KL lah. Home lah. 2017 kita menang dengan Indonesia 5-1. Besar kan? Dekat Panasonic. Time tu memang solid lah. Kita perlu seri je dengan Thailand tentu. Tapi nak dapat emas. Sebab Indon menang dengan Indonesia menang dengan Thailand. Kita perlu seri je. Kita kalah 4-3. Dengan Thailand. Last game. France tapi kita puas lah. Kita boleh kiranya masa tu nombor 2 lah. Nombor 2. Macam kau cakap aku punya macam progress tu kan. Daripada tak kena 13 kan. Dah dapat peak dengan diorang tu. Rasa macam puas lah walaupun kau ada fight lah kan. Tapi masa tu kan, apa yang kau rasa puas tu sebab apa? Dari segi taktikal ke? Dari segi chemistry ke? Daripada taktikal, chemistry. Memang solid lah. Bonding dia tak kira junior ke senior ke memang okay. Dan tu memang family lah. Memang family macam kau hantar lah 1000 tentera pun kan. Aku kalau kita satu hati memang tak boleh tumbang. Itu yang mahal lah team tu. Betul. Bagi aku dream team lah. Dream team. Kau jatuh ke tak kisah bangun tolong. Macam sekarang ni aku tengok national team tengah dalam construction lagi kan. Construction lagi. Kita bagi masa lah. Okay, tadi kita cerita pasal national. Okay. So kita nak cerita kat luar, kita cerita kat pendengar-pendengar kita ni kan. Macam mana kau boleh masuknya satu dream team JDT Futsal? Itu Kau JDT nama yang bukannya kecil, nama yang besar. Jadi dia start buat team futsal. Jadi kau antara yang terawal, betul tak? Betul. Masuk dalam JDT futsal tu kan. So apa kau perasaan masuk JDT kan? First aku dapat je macam panggilan lah, satu panggilan daripada seorang ni. Dia kata bola JDT tu betul tak? Futsal sama kan? Tak. Lain. Futsal 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. 2 tahun lepas 2002. 2022. Betul. Dia lepas COVID. Betul lah. 2022. Lepas COVID. Dia start. Betul. So, bila dapat panggilan tu aku tak percaya game. Aku macam nak nangis pun dia. Tapi kau dah dengar tak yang ura-ura yang betul. Sebab JDT page JDT dah blast tu time tu. Sebelum tu. Dia dah start aku tak expect lah sebab macam kita sedar diri kan. Macam dan tu aku main Selangor kan. Macam dapat tu macam betul ke macam aku tak percaya sebenarnya. Tapi bila aku cerita dekat isteri aku kan, macam betul ke ni kan. Saya cakap mungkin rezeki anak kan. So pergi lah, perasaan tu memang happy lah. Kita tahu JDT JDT kan besar kot nama tu. Betul. So bagi aku tu lah macam rezeki anak-anak aku lah. Lepas tu masa kau pergi ke sana mana, apa perbezaan ketara lah JDT Futsal dengan kelab-kelab futsal lain lah? Kalau nak cerita perbezaan banyak. Memang kita pun tahu JDT ni dia memang jaga kebajikan, memang profesional lah. Aku bagi satu contoh yang aku tak dapat daripada dulu. Macam kau kena pergi training, kau tak payah bawa kasut. Dia betul. Datang gitu je. Kasut tinggal sana. Ada itu orang, kalau away lah. Kalau orang tanya, kalau orang kat luar sana tanya, kalau kita main away, keyman bawa. Kat situ kau merasa? Kalau sebelum ni memang sendiri lah. Sendiri. Training, baju training kau bawa sendiri. Ini kau habis, kau ada orang basuh. Dia buat style profesional lah kan. Itu beza lah. Aku rasa macam mentality lah. Mentality kalau dalam game semua nak menang kan. Betul. Daripada segi lain, itu mentality dia memang. Sebab dia nak player main untuk menang je. Dia nak fokus menang je. Tu je. Tak payah fikir lah macam baju aku ke kasut aku kan. Benda tu nampak kecil kan. Tapi sebenarnya impact. Betul. Itulah macam TMJ bagus lah. Macam Tuku Mahkota memang
bagus Jagalah lah, benda tu kan. Event tu seorang lah. Kitman 2 orang. 2 orang. Dia hafal satu kasut. Kalau Gameway, dia ada dressing room tau. Dressing room tu ni memang tempat kau lah. Ni memang tempat kau, kasut kat bawah, Memang ada semua lah. dia gantung baju. Lepas tu kalau Way pula, kau masukkan kasut kau dalam beg kasut lah. Baju semua dia bawa. So semua orang dalam satu bag kan. Betul. Total ada 2 beg. Tak, aku pernah masuk dressing room final Malaysia 2022. Tengok kita tu yang bola je. Ada 4 bag. Kalau aku habis tu bag tanya, "Bang, ni siapa?" Oh, ni Jody Ahmad, masuk baru dia. kalau futsal pun dia hafal. Sebab Dia hafal lah. tiap-tiap hari buat. Betul tak tu kalau tiap-tiap hari? Sebab macam game. contoh macam tu. Kau bayangkan 4 bag kau tahu besar lagi. Kalau bola padang dia banyak. Banyak. Oh, dia hafal lah Kalau macam futsal ni senang nak hafal sebab masing-masing ada sponsor masing-masing. So macam saya Altus A kan, yang macam lain ada yang brand-brand lain. Macam tu lah, diorang boleh hafal. Kadang diorang pau lah. Diorang pun pau kasut lah. Kadang aku ingat setiap orang tu dia orang free nama siap-siap. Tak ada. Tapi kecil, Kitman JDT kecil, Nazmi dan satu Haikal tu memang bagus lah. Dia memang nak jadi Kitman JDT pun korang kena ada selection. Betul. Korang bukan siapa-siapa dia masuk. Hafal pun orang. Dia untuk beli pun baru lah. satu game tu dia datang paling awal, dia keluar paling last. Kitman. Dia memang bersih lah, tak kisah kat mana-mana. Macam tu memang dia kemas memang TikTok lah. Macam mana masuk, macam mana keluar. Okay. Bila kita cerita pasal JDT lah kat sini kan. Pendapat kau personally kan, ada peluang tak untuk orang-orang kat luar ni, budak-budak muda terutamanya, untuk full time ke futsal? Pendapat kau? So far pada pendapat aku, sekarang kalau dah JDT masuk ni, boleh. Bagi ni orang boleh untuk full time. Tapi kena cari tim yang betul lah juga. Platform yang betul, kena cari tim yang betul. Maksudnya dia akan, sebab aku nampak dari segi fight game tu, ada beberapa klub lagi yang kuat, betul tak? Tapi dari segi macam management lah kot. Kalau dari segi funding ke. Betul lah. Betul. Kalau daripada segi funding tu kena cari tim yang betul lah. Tapi dari segi kekuatan pasukan-pasukan ni banyak je yang kuat kan. Sama-sama je macam Selangor, Pahang, kita ada JDT macam-macam lain. So aku tengok futsal bagi aku satu game yang best sebab masih fight. Betul. MPFL. Dia kalau Liga Super kita dah tahu dah. Liga Super kita start je kita tahu. Okey, kita menang kan. Betul. Tapi kalau futsal ni payah lagi lah untuk macam tu kan. Bagi aku susah lagi lah kalau futsal ni nak kekalkan tu, nak juara senang, nak kekalkan tu susah. Sebab kenapa kan? Kadang-kadang aku tengok sebab aku pun kadang tengok budak-budak muda. Betul. Diorang kayu Liga Haram tu. Bakat diorang ada. Tapi tak ada platform. Betul. Diorang nak pergi ke lagi tinggi, contoh kena masuk kelab ni. Kelab ni pula scam pula. Betul. Ada terbantut. Padahal budak-budak ni budak-budak ni bagus kan. Solid. Jadi kita nak bagi satu awareness supaya budak-budak kat luar ni dah tengok, dia tahu yang benda tu boleh jadi cabang career juga. Betul. Selain daripada bola padang, contoh kalau kau tak dapat macam bola padang macam League One kan, kau boleh main futsal. Kalau dulu susah lah untuk jadikan career. Sekarang boleh. Boleh mana? Sebab tapi kena macam kita cakap ni lah, kena cari yang tim yang betul. Kita pun main sebab ni kan, kita pun ada contoh macam ada anak bini semua betul, kan. Betul. Sebab bagi aku benda ni as awareness lah. Sebab bagi aku ramai juga sebenarnya parents dia tak tahu yang futsal ni ada. Yang futsal ni sebenarnya kalau anak dia fit pergi training, pergi main yang betul sekarang kan. Sekarang pun banyak akademi. Jadi dia boleh sebenarnya ada path career juga sebenarnya. Betul tak Wan? Boleh jadikan career lah. Boleh jadi career kan. Jadi macam apa pula pendapat dengan Wan tentang grassroots yang ada kat Malaysia ni? Dari segi futsal. Pendapat aku kalau futsal ni boleh diketengahkan lagi. Macam ada tapi kurang lah. Macam kita ada Mota. Betul. Kan? Kita ada akademik. Tapi ke mana? Betul. Arah tuju tu. Sebab itulah, aku rasa kena buat tournament. Tournament. Betul. Sebab kenapa? Sebab aku tengok negara-negara lain macam Indo, macam Thailand. Betul. Grassroots dia strong. Grassroots dia kuat. Daripada sekolah lagi. Dari sekolah. Terutama Indonesia kan. Kat sekolah pun dah ada tournament futsal. Aku rasa kena buat kat sekolah lagi. Betul. Aku nampak itu peluang, itu satu benda yang
lopong lah, Wan. Korang komen sikit kat bawah. Kalau buat kat sekolah okey tak? Korang rasa macam mana? Korang rasa okey tak? Apa korang? Aku rasa okey lah. Tak payah diorang jawab. Aku rasa okey. Sebab kita kekurangan pelapis lagi. Sebab kalau kau tengok kat liga kita, muka-muka tu juga. Tak ada pusing-pusing yang betul. Adalah satu dua macam satu tim tu seorang dua macam Selangor Syahir. Betul. Macam JDT lain-lain tu adalah juga pelapis tapi sikit lah sikit. Kita nak growthkan futsal Malaysia ni lagi. Tapi jadi lah tu. Sekolah-sekolah okey. Tahu tadi tu aku tengok kalau budak-budak ni main futsal training kan. Tiba-tiba dia main masuk bola sepak pun tak ada masalah kan. Betul? Betul tu. Kalau contoh kalau korang pun tahu lah, korang lagi pro macam Neymar. Start pun daripada futsal. Banyak video-video yang ni Ronaldinho kan. Betul? Jadi mungkin kita boleh produce ramai Ronaldinho main Neymar, betul tak, Wan? Daripada futsal ni kan. Betul. Untuk bola padang. Tapi betul lah, Wan. Aku rasa bila kita dah borak pasal podcast kita cerita pasal grassroots ni kan. Aku rasa kita kena buat lah, Wan. Jadi kan. Korang komen lah tengok macam mana. Sebab korang okey tak kalau aku dengan Adik Wan kita buat futsal antara sekolah? Korang komen sikit. Sebab tak ada. Kalau kau perasan kat Malaysia ni tak ada langsung. Kalau kau tengok MSSM pun tak ada game. Betul. MSSM pun tak ada. Apa kata? Kau komen. Kalau korang ramai cakap on, kita on lah, Wan. Betul. Kalau cakap ramai, kita on. Ramai on kat dalam komen tapi kita buat konsep macam PFL tau. Kita buat konsep macam PFL. Buat FIFA Code lah. Kan? Kalau ada kita share kementerian, tolong share. Tolong tag mana-mana yang korang nak terlibat dalam benda ni. Kalau nak ada sponsor, komen lah. Tolong lah. Kita kasi jadi lah. Jadi lah. Okay, jadi itu saja untuk sesi podcast kita pada hari ni. Jadi macam Dewan cakap tadi, kalau korang nak benda ni jadi, korang komen. Kan? Okay. Jadi terima kasih kepada Dewan kerana join podcast kita hari ni. Jadi kita harap awareness kepada futsal ni makin besar lah, Wan. Betul. Alright. Cun. Subscribe. Like. Betul. Daripada korang like, subscribe. Korang like lah. Like, subscribe, korang komen. Itu yang paling kita nak. Kan? Untuk awareness daripada futsal lah. Betul. Tolong anak-anak muda. Impian aku game benda tu. Impian Dewan juga sebenarnya. Kalau ni nak buat futsal antara sekolah ni sebab macam Dewan lah, pengalaman Dewan tadi yang Dewan cerita tu kan. Kalau tak dapat selection bola habis. Tak tahu nak gimana. Itu nasib baik kau boleh pergi futsal ni. Betul. Kalau kau pergi pingpong pula tu dah ke mana-mana dah. Taekwondo, aku main taekwondo, softball ke. Dah ada Dewan dah kat dalam. Mungkin kau tak kenal aku. Sekarang pun tak kenal aku. Alright, terima kasih semua. Terima kasih guys. Jumpa lagi. Alright. Okay, Cun. Selit nampak.